Saya berumur 45 tahun, sudah berkawan di 2 anak. Okey, saya start dialisis pada tahun 2016. Macam ni saya boleh start ni, pada 2013 saya discover saya ada masalah jantung. Bukan jantung. Saya ada masalah dengan my breathing. Jumpa my doktor suruh buat scan semua, tapi find out jantung saya okey, tapi bila dia ambil darah tu, dia find out darah saya ni ada apa ni cakap, my creatinine reading dia was tinggi sikit. So jumpa balik doktor, 2 weeks later check darah balik, dia makin naik. So dia find out that saya ada masalah bawah pinggang, at least about 50% dah rosak dah. So saya start dialisis pada 2016. Umur berapa? About 38 tahun. Sampai tahun ni, umur 45 tahun. So tahun ni saya start pakai seluar tu, not because of my dialysis, sebab saya ada masalah dengan lutut. Orang yang dialysis yang ada problem dengan kekurangan kalsium kan. Saya start pakai seluar tu. Bila pakai? Bulan 7. Dan 7 tahun ni? Tahun ni saya baru start pakai. Saya start pakai seluar tu, lepas tu saya boleh sembahyang, ambil sujud. So saya pakai time saya treatment dialysis tu, and memang berkesan pada saya lah. Saya rasa lebih tenaga, lebih bersemangat, lebih yang paling penting tak cramp, tak sakit kepala, rasa macam kaki tu tak bengkak, tak kena water retention. Saya boleh, lepas treatment saya bangun tu jalan je. Selalunya orang kalau lepas dialysis akan jalan macam ni, macam lemah ni, pegang, sebab lepas ada cucuk pegang, penat ni, kadang-kadang tertolak dengan wheelchair. So yang ni saya pakai pen ni, orang saya boleh bangun boleh jalan je. So memang banyak memberi manfaat pada diri saya lah. Sebelum ni boleh tak keluar lah macam ni, so healthy hari sebelum ni? Memang rasa macam nak pingsan, macam nak mati je. Orang dialysis memang rasa macam malah aku nak keluar hari ni. Nak keluar rumah pun tak larat? Malah, memang tak larat. Sebab senang nak kena demam je. Demam ke apa. Ini saya bawa balik demam sebab apa? Sebab dengan musim influenza kan, saya konsum dengan Shiruto. Shiruto pun dia membantu memboost my immune system saya. So saya boleh bergerak dengan lancar, saya boleh jalan. Sebab seluar ni is my kesihatan for luaran, for blood circulation. Shiruto ni actually dia bantu dalaman saya, to boost my immune. Dia buat saya kurang sakit. Sebab orang yang low in immune ni senang berjangkit. During COVID ni memang orang macam kita ni memang senang nak berjangkit. So memang kita kena jaga awal kesihatan lah. But you still jumpa doktor, still buat dialysis kan? Still lagi buat treatment 4 jam, 3 hours, 3 days, 4 hours per session. Masih lagi carry on. Sebab yang penting actually dia membantu, dia mendukar lifestyle saya. At least saya rasa lebih berkualiti dalam hidup saya. Saya tak rasa macam down all the time kan. Orang yang rasa selalu rasa macam down sangat, rasa macam nak give up macam kan. So kita just kena move forward lah, kena lebih semangat lagi. Rasa lebih more energetic pada diri kita sendiri. So any advice, something yang nak share dengan CKD fighter? Okay, you kena try Alora Pens, you kena try Alora Series, you kena try Shiruto. Banyak membantu saya. Maybe dia bukannya cure pada diri kita, but at least dia membantu merawat. I pun tak nak overclaim, but at least dia membantu merawat you menjadi lebih sihat. At least you rasa lebih, at least you still have the time to feel, you rasa diri you masih lagi dihargai sebenarnya. And you boleh ada kat sini hari ni? Yes, itu event macam ni selalunya kita yang dah sakit ni memang nak duduk rumah je. Years, kan? For 7 years ni. 7 years. Kita rasa macam nak duduk rumah je. Penat kan nak keluar. Yes. I can still be here. I can actually enjoy with all these people from BE. BE banyak membantu saya actually. BE memang bagus. Not just give me health, tapi actually dia give me business opportunity actually. You kena try BE actually. You tak try you rugi. So kena try lah. Okay Odi, thank you very much Odi ya.